Sejak dahulu, Tanah Melayu merupakan pusat perdagangan serantau. Bermula dari perusahaan di pelabuhan, kepada kewujudan perniagaan secara kecil-kecilan, sehinggalah kepada pembukaan syarikat perlombongan dan perladangan yang lebih besar. 1930-an, broker-broker British mula memperdagangkan saham syarikat lombong BJ Timah dan ladang getah kepada peniaga tempatan. Inilah permulaan perdagangan saham di Tanah Melayu. Sejak 3 dekad lalu, Persatuan Remaizia Bumiputera Malaysia, Pribumi, berdiri teguh sebagai suara, pelindung dan penggerak utama profesional Bumiputera dalam industri keuangan. Sebuah perjalanan penuh kebanggaan, dedikasi dan sejarah. 1995 adalah tahun keramat. Pribumi lahir dengan misi memperkukuh penglibatan Bumiputera dalam industri pasaran modal negara. Dari permulaan yang sederhana, kini Pribumi menjadi wadah utama berkembang dan membina legasi ke seluruh negara. Pribumi sentiasa menjadi penggerak, pencetus dan pelindung kepentingan ahlinya dan para pelabur, serta membentuk Remaizia Bumiputera yang profesional, cemerlang dan disegani. Walaupun pelbagai cabaran kita tempuhi, kita tetap bangkit menggapai kejayaan bersama. Pribumi bukan sekadar persatuan. Ia adalah institusi yang mengangkat suara profesional Bumiputera, membuka peluang pendidikan dan memperkukuh daya saing dalam pasaran modal. Melangkah ke hadapan, Pribumi komited memperluas legasi, membina kepimpinan muda, memanfaatkan teknologi masa hadapan dan memastikan agenda Bumiputera terus relevan. Pemilikan dan penguasaan Bumiputera dalam pasaran modal akan terus diperjuangkan. Dalam lanskap pasaran modal yang dinamik serta penciptaan dan inovasi di dalam sektor keuangan. Tahun 2025 menandakan 3 dekad perjuangan Pribumi. 3 dekad kebanggaan dan aspirasi. Bersama, kita meneraju transformasi usahawan keuangan global yang inovatif dan dinamik.